Assalamualaikum. Sebelum kita meneruskan pasal adik Zara ni, dalam kepala saya dah set bila-bila masa saya boleh ditahan, boleh digari, boleh dibawa pergi, tapi saya tak gentar. Sebab suara saya ni bukan untuk politik, bukan untuk NGO, bukan untuk kepentingan diri. Kalau saya tunduk, apa saya nak jawab di akhirat nanti? Bila Allah tanya, kenapa saya biarkan anak-anak kecil dizalimi? Kenapa saya biarkan ketidakadilan berleluasa? Apa alasan saya ketika tu? Saya lebih rela ditangkap manusia daripada saya ditangkap azab Allah. Saya lebih rela digari besi dunia daripada digari di akhirat. Sebab itu, saya terus bersuara. Demi agama, demi anak-anak kita, demi masa depan bangsa kita. Jom, kita kembali kepada fakta keluar di mahkamah, bukan teka-teki. Pada subuh 16 Julai, arwah adik Zara, Karina, ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran blok asrama. Saksi ke-6 pengawal keselamatan berusia 65 tahun yang bertugas malam tu beri keterangan di inkuis 12 September. Arwah ditemui dalam longkang, tanpa kasut, tudung, dengan darah di tengkuk serta kecederaan serius pada kaki kiri. Ambulan hampir sejam baru tiba. Badan arwah dialihkan ke hadapan rumah warden sebelum ambulan sampai dengan alasan kawasan gelap. Selepas tu, dua pelajar diarahkan bersihkan kesan darah di lokasi pemindahan. Saksi juga menyebut telefon awam dalam asrama dimatikan selama 2 hari atas arahan ketua warden kerana pelajar cuba hubungi ibu bapa. Wujud istilah pula MA. Apa itu MA? Penjumpaan haram yang telah dilarang dalam asrama, namun masih disebut wujud. Dan sehari sebelum kejadian, ada aduan kehilangan 300 selepas kejadian. Nama arwah disebut sebagai yang dituduh, itu yang saksi dengar daripada pelajar. Semua ni adalah keterangan saksi di dalam mahkamah, bukan rekaan saya. Di sinilah timbul persoalan penting yang rakyat berhak tanya. Nombor 1, kenapa mangsa dialihkan dari lokasi ditemui sebelum pasukan perubatan dan siasatan tiba? Dalam prosedur kecemasan dan forensik, memelihara tempat kejadian itu asas untuk keselamatan mangsa dan pemeliharaan bukti. Nombor 2, siapa arahkan cuci kesan darah? Jika benar ada arahan atau kapasiti, apa arahan itu dibuat? Nombor 3, kenapa telefon awam dimatikan 48 jam? Jika untuk kawal emosi pelajar, nyatakan garis panduannya. Jika tidak, itu menimbulkan persepsi halangan komunikasi dengan penjaga. Nombor 4, saksi kata tiada palang besi di koridor tempat yang dikaitkan. Tetapi ada keterangan pakar lain yang pernah menggadaikan panjat palang dan bergayut. Mana satu yang tepat? Jika tiada palang, teori panjat palang perlu diperbetulkan secara rasmi dengan bukti visual di lokasi. Nombor 5, ada sebutan tumpukan darah kering, keras hitam pada lantai simen walaupun hujan lebat. Ini butiran material yang sepatutnya dibekukan oleh CSI, cap jari, kesan seret, percikan DNA, jejak kasut. Adakah semua itu didokumenkan? Jika ya, jelaskan. Jika tidak, itu pun kelemahan yang perlu diperakui. Saya tidak menuduh sesiapa. Saya ulang, ini pertanyaan berasaskan keterangan mahkamah. Bila fakta A, dialih sebelum ambulan, fakta B, cuci darah, fakta C, telefon dimatikan, dan fakta D, MA dan tuduhan curi sehari sebelumnya, wujud serentak. Naratif kelemahan semata-mata jadi lemah, melainkan semua langkah ini dapat disokong dengan SOP bertulis dan sebab keselamatan yang munasabah. Kepada pihak berautoriti, jika semua tindakan malam tu mematuhi SOP, tolong tunjukkan SOP tersebut. Jika ada keputusan tergesa hingga menjejaskan bukti, akui dan perbetulkan. Rakyat bukan cari salah, rakyat cari kebenaran untuk seorang anak. Inkuis ni adalah platform dalam mahkamah untuk membersihkan kabus. Jangan benarkan percanggahan kecil membunuh keyakinan besar. Keadilan tidak boleh berdiri atas andaian. Dia berdiri atas fakta yang dilihat, bukti yang dipelihara dan keterangan yang konsisten untuk Zara Karina. Kepada pihak berkuasa, tolong jawab soalan ini dengan dokumen, bukan dengan andaian.